Orang Indon mesti tak suka video ni. Ringgit kini jadi mata wang paling power kat Asia. Tahun ni mata wang ringgit disenaraikan sebagai mata wang berprestasi paling hebat di Asia sepanjang 2025, jauh mengatasi pesaing-pesaing serantau lain berdasarkan data pasaran semasa. Nilai ringgit telah menguat lebih 7 hingga 8% setakat tahun ini berbanding US dollar, menjadikan ringgit antara yang paling outperforming dalam rantau ini. Ringgit juga telah mengatasi banyak mata wang ASEAN lain seperti baht, rupiah, peso dan sebagainya dalam prestasi relatif setakat ini. Menurut penganalisis pasaran terkenal Malaysia, Dr. Afzrizal Abdul Rashid menjangkakan ringgit mampu mencapai semula paras RM3.80 iaitu rekod 10 tahun lepas pada tahun 2026. Kenapa tiba-tiba tahun ni ringgit boleh jadi sekuat ini setelah bertahun-tahun kita bergelut di atas paras RM4 berbanding USD? Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, jangan lupa tekan button subscribe dan like supaya kami boleh buat lebih banyak video berkenaan ekonomi semasa. Secara ringkasnya, kedudukan stabil ringgit yang sepatutnya adalah di sekitar RM3.50 hingga RM3.80 berbanding US dollar. Ia merupakan rekod yang Malaysia pegang sejak tahun 1998 sehingga 2015. Namun memasuki tahun 2016, nilai pasaran ringgit dilihat mula menembusi paras RM4 per USD dan ia masih tersangkut di atas paras tersebut sehingga kini. Antara faktor utamanya adalah apabila Fed atau Bank Pusat Amerika Syarikat mula menaikkan kadar faedah daripada 0.25% hingga 2.50% bermula dari tahun 2015 hingga 2018. Tindakan ini memacu kedudukan mata wang US dollar dan memberi tekanan kepada mata wang global terutamanya mata wang ringgit. Selain itu juga, kemenangan kali pertama buat Presiden Donald Trump pada tahun 2016 memberikan satu impak besar dalam pasaran seluruh dunia. Beliau seorang yang sangat agresif pada dasar perdagangan, turut mendesak Fed pada waktu itu menaikkan kadar faedah secara ketara. Tetapi memasuki tahun 2020, suasana pasaran berubah apabila Fed mengejutkan pasaran dengan melakukan pemotongan kadar faedah secara perlahan-lahan. Ianya tidak dilakukan secara tiba-tiba, tapi penggubal dasar US melihat bahawa ekonomi mereka berada di ambang kemelesetan jika kadar faedah tinggi berpanjangan dan konflik perang dagang di antara US-China yang memberikan impak buruk dalam ekonomi global. Pada waktu itu juga, serangan wabak COVID-19 terus menggugat kedudukan ekonomi US dan Fed melaksanakan pemotongan kadar faedah sehingga 0%. Secara fundamentalnya, jika kadar faedah rendah, maka aliran wang dalam negara bergerak lebih pantas. Tapi disebabkan wabak COVID, ia kurang memberikan impak yang signifikan dalam ekonomi mereka sendiri. Dan walaupun ia sepatutnya memberikan isyarat baik buat ringgit untuk memulih, tapi pada waktu itu disebabkan pasaran dunia sedang panik, kebanyakan pelabur lebih berfokus pada emas berbanding melabur dalam fiat. Sebab itu kedudukan mata wang ringgit dan USD tidak bergerak ketara. Tetapi untuk penonton intraday, anda tidak perlu panik kerana kini anda boleh dapatkan baju intraday label yang lebih mudah. Anda cuma perlu tekan link pada description yang ada di bawah. Jom dapatkan sekarang. Selepas saja pandemik mulai reda pada tahun 2022, Fed sekali lagi bertindak agresif dengan menaikkan kadar faedah melebihi 5% dalam masa singkat. Again, mata wang USD mencanak naik dan memberikan tekanan mendalam buat ringgit. Akan tetapi, akibat kenaikan kadar faedah yang terlalu tinggi, memasuki tahun 2024, Fed berubah nada dengan memilih untuk melaksanakan pemotongan kadar faedah lagi sekali. Sebabnya jelas, Fed mula melihat ekonomi US sudah kembali stabil selepas daripada wabak pandemik dan inflasi semakin tidak terkawal. Apabila Amerika Syarikat mula melaksanakan pelonggaran dasar, jurang kadar faedah di antara Fed dan Bank Negara Malaysia semakin rapat. Hal ini akan memberikan isyarat positif buat ringgit dan melemahkan US dollar. Tapi persoalan baru pula muncul. Kenapa ringgit terlalu cepat memulih berbanding mata wang negara ASEAN lain? Kita lihat pula apa yang berlaku dalam struktur ekonomi Malaysia. BNM dilihat kekal optimis, tak terlalu agresif dan tak terlalu santai. Sejak pandemik 2020 sehingga 2025, kadar OPR Malaysia dilihat kekal stabil antara 1.75% hingga 3.0%. Angka yang stabil ini mencerminkan keyakinan pelabur bahawa ekonomi Malaysia kekal stabil walaupun pasaran seluruh dunia sedang bergolak. Kesannya, apabila konflik dagangan sudah bertenang,
pelabur asing mula memilih Malaysia sebagai destinasi pelaburan bagi memastikan aset-aset mereka tidak terkesan teruk dalam pergolakan ekonomi. Sebab itu ringgit dilihat bergerak positif apabila memasuki pertengahan tahun 2025 dan penganalisis melihat ringgit mampu mengekalkan rentak terbaiknya sehingga tahun hadapan. Jadi saya harap penjelasan mudah seperti ini dapat membantu anda untuk memahami bagaimana fundamental pasaran global memberikan kesan ke atas aliran mata wang. So mungkin banyak pendapat dan idea yang korang nak kongsi, boleh letakkan pandangan korang di ruangan komen. Nak tahu lebih banyak info menarik, jom pelari intraday.my.